Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, dekat tepi ni Masjid Al-Zubair. Tepi ni saja ada satu kedai, dia jual kuih talam tradisional Assalamualaikum Mamu. Waalaikumsalam, ya bang. Mamu sihat Alhamdulillah. Oh, lama tak kena kuih talam tradisional Ya bang. Boleh Mamu, saya nak try Bagi the best The best bang Seri Muka ni bang. Okey. Seri Muka ni the best. The best ke The best bang. Okey. Satu lagi kita bagi jagung bang. Oh, ni jagung ni pun best seller ke Best seller bang, jagung. Oh, so satu bekas ni kira macam mana? Kalau yang biasa ni RM3-5 bang. Oh. Ni keladi bang. So boleh campur lah. Boleh bang, kita buat campur bang. Baik. Ada keladi Ni keladi bang. Yang ni kita jual RM3-5 bang. Sini berapa ringgit semua? RM3-5. Oh, yang tepi ni lain lah. Yang tepi ni lain harga bang. Okey, boleh lah. Yang tepi ni Ini kuih legend bang. Oh, yang ni apa? Ni bingka, ubi, kulit kacang, durian. Kita try ni orang lama. Wah, baik. Oh, bingka ubi ni lambat habis ni. Ini pagi-pagi selalu habis bang. Oh. Ini hari pukul 7.30 saya terpacak kat sini Ya bang, kita buka pukul 8. Oh, baik. Ini durian bang. Oh, yang ni yang ramai orang suka ni. Ya betul bang. Sebab kita pakai original bang durian ni bang. Okey. Original bang durian ni. Baik. Oh, kalau yang ni harga lain kan? Harga ni lain bang. Ni kalau ada durian dia RM7 sebekas ni bang. Taman Ikan Mas di depan Masjid Zubair. Kedai ni buka pukul apa biasanya? Buka selalu pukul 8 pagi sampai habis. Hari Isnin cuti. 12 sebelah tengoklah. Tengok habis saja ni lah. Habis, bang. Okey, Mamu, terima kasih.